perlu open in Excel. But you agak-agak boleh tahu dah lah dia punya difference tak banyak sini. Okay, then Guys, how come my friends become so sweet now? I received a gift from Husna. See what's inside. Dutch Lady, not strawberry milk. We got power bean. Banyaknya. Oh my god. This is the mascara that I've been wanting. I told Husna that I want to try this mascara, though I already bought it, but never mind, I'm still gonna appreciate it. Julie's Chip Choco. I love Julie's biscuits. Wow, siapa ajar Husna sweet-sweet ni? You got Cloud9. I love Cloud9. Oh, this is for my birthday present. We are here. Yay, I'm so excited. This is gonna be our first meal of the day. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Tisha, oh my god. Ayam berempah. Alhamdulillah guys, kita sampai tadi. Tak ada orang. I mean, tak ada orang. Tapi the queue was empty. Is this gonna be your first meal of the day? You? Is this gonna be your first meal of the day? first week. Yeah. Me too. Let's devour. Anyways, hari ni is the first day of 2026. Yeah, happy New Year guys. Yes. Okay, jom makan. Guys, how was it? Very very nice. It's our first meal of the day. Yeah. Would you repeat it again? Yes, oh yeah. Yes, me too. I love it. Now we're gonna go find Oh, ada kereta. masjid. And then kita pergilah mana-mana. See what's interesting. Wait, this is so impromptu. Like we haven't planned anything. We're just nak tak makan nasi lemak. Then okay. We've arrived here for the first time. I nak try solat dekat sini. Kat mana perempuan Belakang This is like my first time being in this masjid. This masjid is so... It sounds like so small. I'm not sure if we can call this masjid. And I think this is a masjid for, for Muslim, Indian Muslim. Husna and Tisha wait for me here. I need to find them. Anyways, if you're wondering, the masjid tu dekat Georgetown. Tell us some story. Some story. Basically, kedai Subem. Subem ni is known for it's like an Indian pasaraya. And then got many Indian things lah. Kalau For example. like for prayers and then stuffs from India and all those lah. So ni semua like patung-patung. Oh, Tisha macam buat melodi. Wait, I bukan melodi yang tu apa? tali ni tak apa? Ni lah untuk yang Pelita. ya betul. Pelita. That's why lah yang banyak-banyak minyak tu. Satu god ni macam Ada story. ada story behind. Macam cerita. Like for So me, you bukan ada satu lah. You ada Yeah. banyak lah. Dia kata god ada satu. berhala. Lepas tu? Berhala. Hindu Ya. punya berhala, right? Because Dia tanya kita pula. kan Betul, but betul. kita kan belajar sejarah. Betul. Berhala. Islam ada one, but then Hindu got berhala. For me, God is one, but then he or she have like variety of version. Faham?
So macam ni lah. Ni got untuk well. Oh. Oh, I pernah tengok dekat Ipoh. Oh yeah. Tapi tu Cina. Tak ingat lah. First Shiva ni yang paling main. Oh. Everything he Dia create. ada isteri. Dia dah anak. Oh, that's why ini lembu Yes. Oh. That's why kita tak makan lembu sebab for us macam dia holy. And then ada barang-barang daripada lembu tu banyak. Dia macam the main. He's the one who create. He's the one who destroys everything. Macam tu. Faham? I want you to teka what is this at your first glance. Chess. Jangan tengok tulisan. Cakap First glance. Dia macam kurma-kurma. No? Dia cakap apa tahu? Coklat. Coklat ke? Tapi No ni kan? Bukan coklat ataupun apa? Dia bukan makanan pun. Instant stick. Apa? Instant stick. Yang stick yang like pro Oh, ni Yang fragrance. Cina guna tu. Stick, lepas tu dia lead. Faham? Oh, dia boleh berbanyak-banyak bau Yes. Ada sandal. Oh. Ada rose. Banyak jenis. Saya ingat ni matcha. You mantap lah macam. You bakar ni untuk apa? Bakar untuk prayers lah. Oh. Lepas tu air Prayers dia Tapi you tak kisah bau apa-apa pun. Wanginya. Wangi. Bau lavender. I rasa ni bau kuat kot lavender ni. dia mix of Ni bau sabun yang buku tu kan? Sabun Lex. Entahlah. Is this for? Kau guys, this is cow urine. holy thing. I don't tak tahu. Bila nak guna? Splash this at your house. Anyway. It's for a holy purpose and also it got his scientific punya ni. Dia boleh destroy RM1.50 je? kan? Murah ya? Dekat tu saya nak beli tak? Is this like purely from Cow urine. cow urine. Pure. Ya. bukan made from manufacturers of factory ke apa? Ada sikit. Kalau takkanlah dia boleh tahan lama kan? You tahu kan kolam orang buat kolam. Tak tahu. Kolam tak tahu kolam. Yang dekat mall QB semua ada time Deepawali. Oh, yang semua. cantik-cantik tu tu nama ke? dia kolam. I tak tahu apa nama dia apa. Kita panggil lukisan je. Kita main itu kala-kala. Macam art. Tapi sebelum buat kolam tu Oh, usually dia orang kasi splash. facility. Apa? I tak tahu I nama wujudnya. Stomach punya problem. Liza boleh minum. Liza? You recommended. Liza? Wah, Selalu got tak halal lain sama. Boleh. Kok halal lah. Ini apa? Ni minyak untuk Kumbang brand. apa wilit. Wait, this is so interesting, guys. Can never get that anywhere. But sadly I'm not that traditional, you know. Really? I mean Tapi you Okay lah. for my we kunyit. But then Kunyit makan ke? no. For prayers turmeric. Tapi barang-barang semua murah Kan? Semua macam RM1. saya pula nak beli. RM1 lebih. Kau nak beli nak buat apa? Taklah macam barang dia murah macam. But the clips. Wow, interesting. Kita boleh tengok? Got so many clips. Like earring cantik. Oh ya, you nak tengok ke? Dekat mana? Mana? Belah Wih, saya sangat suka scrunchie. yang macam ni. Dia jenis ketat. Dia ketat kalau macam ni. I dah ada. Okay. Sekarang ni I fasa wanita yang pakai clip. Jangan main-main. Got makeup semua. Kuat lah aku ni. Excited guys. Sorry guys. Wih, kau tengok RM1.9 je weh. Nak beli tu. Semua nak. Wih, henna RM1. You tahu tak kalau kat kedai kita orang ni 10 paling murah. Paling murah. Paling murah 10. Wih kalau wih, ni yang orang Melayu selalu beli. RM10 atau RM15. RM1.9. Kau hajar. Orang Melayu kau hajar yang korang. Wih, cantik. Isha, kalau you kan biasa you prefer macam earrings macam mana? To be honest, this is a heaven for me. Yelah macam you prefer. Everything Okay like semua ni you prefer macam ni. Like depends on your colour, your favourite colour, your favourite style, your favourite Kan I design. ada banyak outfit kan. So I nak match. Okay. Kalau let's say like I buy green and then I match with anything that suits. Okay. But preferably I will go for the silver sebab
you boleh match for everything. Make sense? Make sense. Yeah. Just like for us lah, but rose gold, gold, silver black. Tali yang this is the tali for weddings kan? Fit punya tali tu. Lepas tu like Ni macam gift untuk orang, untuk Oh, orang oh, yang ni gift wed, ah. dah wed. Oh. Ni With apa a benda? bangle. Apa turmeric? Turmeric punya ni. turmeric. Macam mana nak pakai? You kena apa? Macam ni. Kena Kat tangan? No. Like sisa sikit. Ah. Macam tu lah. Faham? Macam batu. Weh, ada rambut. What is this? Macam lemon. No, not lemon. Macam lah. Soto goreng. Apa ni? Ni pun tak pernah tengok. Ni tak pernah tengok. Macam ubi This kayu. one you can just eat like that. Oh, you have? Yeah, I have. Oh, ini kacang soya. Macam mana nak sebut? Tata payire. Payara. Tata payir. Tata payire. Dia tak ikut. Ada you belakang. Tata payir. Ini tak ada je Cina punya macam tu. Ya, rasa jauh macam ni dia packing. You guys ada ke Indian chocolate? Yang kita tak boleh dapat dekat kedai runcit. Yang ni kita From India ke? Tu sweet, assorted sweet. I rasa yang ni macam pernah ladu. je kan tengok. Kalau kita, sweet kita orang yang macam ladu, jelebi, tahu kan? Maybe I rasa kalau tengok tahu kot. Nama tak ingat. What? Weh, aku baru beli tau benda ni. RM22. 22 tu after sale. Weh, kalau I tahu I beli 5 weh kat sini. Ni buah tadi lah. Ni yang tadi. Apa? Supplement for digestive care. Triphala extract. Ni Radi. Ada Rani Sweet Palace. Okay, Banyak let's go. banyak benda. Let's try. Wih, cantiknya. Zari tak payah jahit ke you? Kena jahit. Kenalah jahit kan? Nak beli blouse lah. ப்ளவுஸா இது முந்தானிக்கா ப்ளவுஸ் இங்கே இருக்கு Pandainya you cari. பாடி ஃபுல்லாக இங்கே இருக்கு Oh, inilah lelaki tak boleh pakai silk. அக்கா இது லெஸ் பண்ணால் 150 Lelaki tak boleh pakai silk kan? Tapi bukan ke ini adalah kain samping? Bukan Sorry. Kata ni 75. Ni 150 and Wow. like boleh lagi less. Cantiknya. ப்ளவுஸ் பீஸ் இங்கே இருக்கு Ni blouse piece. Kena jahit. ப்ளவுஸ் பீஸு பல்லு ஃபுல் பாடி இந்த மாதிரி கலை பர்பிள் இந்த மாதிரி வரும் எவ்வளோ நைன் ஓ Wow. முந்தானி இந்த மாதிரி வரும் ப்ளவுஸ் கொஞ்சம் கிராண்டாக வரும் கைக்கு இந்த பார்டர் பாடி ஃபுல்லாக அந்த கலரு மேலே சின்ன Cantik. ni untuk border dekat tangan. Blouse. Ni sari dia yang main. பாடி இந்த மாதிரிக்கா Ni Oh, dia tak boleh hentam-hentam dia Dia tak boleh, dia memang dia orang like tahu. assign dapat siapa mana. Ha. Faham? Dia macam sangatlah layan. Husna. Mat. Wait, Husna. Husna. Sini. Kau ni pergi mana? Bongok tak? Tadi kain je. Ya. Weh, ni kalau buat baju kurung cantik. Setelah grand sangat. Patutlah. Cantik je kalau beli pakai. Weh, kalau wedding ni murah lah untuk wedding. Baru berapa kan? Where are we gonna go next? Nak ronda-ronda lagi ke? Kan? Jom. We have looked for kedai. Masjid pun dah tengok. Apa lagi kita dah tengok? Baju kita dah tengok. Ni semua yang gold-gold. Nak masuk dalam tu. Banyak gold, jewellery. You nak, if halal can, everything can. Everything can. I mana kenyang pun. I mean kenyang lah tapi boleh. Can fit some more. Guys, kalau korang tengok muka I atau mata macam macam apa orang kata. Sabarlah, tak penting lah. You got murtabak bihun Singapore. Let's go. Tambah Singapura sedap. Ya ke? Ya, sedap. Tak pernah rasa. Guys, anyway, kalau you guys tengok, my face is like a little bit macam bengkak ke kat mata semua kan. It's because it's eczema season. Ni habis lepas ni, it's getting better lah by the way.
mayung sama ke dengan putu mayam? Going to Tikadai. Lihat nasi. Guys, we're at Tikadai. Tikadai. Yes. Because Tisha always lah kan, Yeah. drink here. And what would you recommend us to try? Yes. Pani puri coklat. You pernah makan ke? Pernah. Sedap. Ni kan lagi sedap. Okay, for me pani puri is always the original one. Ni biskut-biskut yang makan dengan tea lah. Ha? Style Butter macam kan? kat India. So guys, we ordered 3 different types of tea. First is badam tea medium. Second is tea vellum and Vellum tu it's sugar. 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 Natu sakarai tea. Nata sakarai. All Sakarai is three also kind of is hot. Sugar. And then we ordered for pani puri also Punjabi biscuits to celup-celup in the tea. Gula vellum, Gula merah. Gula Melaka, I think. Yes. Guys, the food has arrived. This is pani puri. Ini badam tea. Ini I think natu sakarai kan. Ini vellum. We haven't tasted yet. Tapi tak manis sangat. Sedap-sedap je. Tak manis macam teh ais. Tapi dia macam teh ais. Tapi taklah manis sangat. Dia rasa susu banyak. Next is natu sakarai. Sedap Lah. tak tahu lah sama ke tak. Tapi memang rasa lah you cakap cow milk tu kan. Rasa milk dia tu kuat. This is badam tea. Yeah. Tisha cakap very good. Yes, Oh, ada ada nut. badam. Cakap juga ada nanti-nanti. Dia macam tu macam lebih kurang je. Sebab base dia sama. Minor difference dia. Oh, ini sangat berbeza dengan ini. Kan? Ini sangat berbeza dengan ini. Apa beza? Tak tahulah. Mana ni? Naratu siapa Naratu? Natura. Nata sakarai tea. Oh, Naratu guys. Naratu. Naratu. so we're gonna try pani puri. Okay. Macam mana nak makan dia Tisha? Kita ada Okay. dia punya ni apa ni? Yes. Islander. Tamarind water. Okay. And then you masukkan dalam ni, tuang sikit and then makan like that. Like in one cup. Banyak-banyak. Tuang. Banyak. Tuang. Okay. Weh, dah juki. Ya, memang macam tu. Okay. And then in one cup. Wih, One, ni ada two. Cepat nanti dia akan pergi. Alamak. Macam samosa. Kenapa ada masam-masam dia? Dalam ni kentang kan? I poured this too much. Dia rasa masam sangat. Oh, faham? Guys, we're on our way to Chu Jetty. Wow, so menarik. So cantik. This is my first time coming to Chu Jetty. Ada durian. It is currently 7:02. Most of the kedai has closed already. See? My mom's gonna love it. Hi. This is not yet. Okay. See here. Yui. Great. Guys, sekarang nak pukul berapa? 8:42. Okay, 8:42. We are currently at Armenian Street again, just to kill time sebab
currently Grab berapa? RM40 kan? We're not gonna spend RM40 for Grab, so we're gonna just wait a little bit and see. Nampak tak? I think diorang dah nampak. Nampak guys? Wow, so beautiful. Actually guys, Penang guys told us that we can go inside and do tour in the center of I pernah lah actually. But then yes. But then I came evening je. So dia macam trust. Tada! Nak masuk ke? Ke tak payah? I think tak payah lah. Let's go. Tiba-tiba dekat bomba. I rasa I kena panjat. So random. So right now I asked the bomber and he let us to naik the lorry. Yeah. So currently in the lorry, the smallest lorry. This is like the smallest size. Tapi ni pun macam Yeah. besar. Like besar. Can you see like still got space? I can also stand. I ngam-ngam. Tapi Tisha cannot. She's so excited. Wih, cute-nya. Bajunya satu kaki saja. It's okay lah korang pakai. Tak apa, I ambil video. Mana tangan you? Stuck midway. Ni macam nak pakai laju-laju. Baju tu jadi Wow, Husna, boots. so jealous of us. Yes. Look at this Laila. You just missed everything. Weh. Ni dah tinggal ni. One eternity later. You sepatutnya bawa like less than 1 minute, but we took an eternity to wear all this. And Husna, now you naik lori tu. Oh. I know what Peroni. Aduh. Ready. Apa-apa ulang balik. Okay, lari. Lari ke padang kota. Eh. Wait, Intan. Ikut. Artis, celebrity. Okay, 1, 2, 3 top from top. Oh, gempa. Bobo Gen Z. Oh, ada orang ambil gambar. Wow. Peminat. Tak boleh tahan. My love. Naik. Boleh ke dengan outfit you? Look, tangga. Wow. What? Kata ringan. Apa ditanya? Bomba tak boleh lapor ni ke? Oh my god. Keluar ni, dia bukan tidur. Intan nak try. No. Nanti kan bawa sini.
Tisha jadi mak rempit. Muat ke? Boleh lah. Tak. Balik ke belakang. Bye Tisha. We had so much fun. Bye.